Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni kita nak drive daripada Putrajaya balik ke Cyberjaya. Sekarang pukul hampir menuju 6 petang, 5.53 minit petang. Jadi saya jangkakan jalan akan jam yang agak teruk lah. So sangat sesuai untuk saya buat demo yang menunjukkan macam mana guna ICC dalam trafik yang tidak berapa bergerak sangat, trafik statik lah orang panggil tu. So bila yang kita biasanya akan hadap trafik statik ni, jam statik ni, adalah ketika kita nak balik kampung beraya ataupun apa perayaan lah, musim-musim perayaan, cubalah balik naik highway plus pun akan jadi jam teruk. So yang ni lah satu, orang kata apa, situasi ICC sangat membantu untuk pemanduan. So sebelum kita pergi jauh lagi, siapa yang nak beli Proton ataupun kereta-kereta lain, kereta-kereta jenama lain pun, kalau dah berbelanja 80,000 ke atas, cubalah cari kereta yang ada ICC. 90,000 ke atas lah biasanya. 90,000, 1,000 tu make sure kereta yang beli tu ada ICC. Sebab apa? Sebab yang ni saya akan tunjuk kenapa dia berbantu. So yang ni adalah Proton S70 edition pertama, bukan yang MC1. 3 silinder, flagship X. So flagship dan flagship X sahaja yang ada ICC ataupun ADAS yang penuh. So kita dah masuk highway, saya boleh aktifkan ICC dengan tekan butang dekat steering ni. Tekan butang atas ni, dia akan keluar ICC, lambang ICC dekat meter. So kalau kita tolak tombol ke atas ataupun ke bawah, dia akan start ICC. So sekarang ni kita start ICC. Okey, saya setkan pada kelajuan 70 km sejam. Sekejap kita akan naikkan lah. Okey, untuk jarak, yang ni kita boleh naikkan dululah, naikkan ke 80 dulu. Jarak pula saya akan rapatkan yang paling rapat sekali lah. Dia ada 3 level jarak. Jarak paling jauh dengan kereta depan, lepas tu sederhana dan paling dekat. Yang ni saya ambil yang paling dekat dengan kereta hadapan. So kita akan biar saja kereta ni meluncur pada kelajuan, sekarang kita boleh naikkan kelajuan sikit lah, 90 km sejam. Duduk di lorong yang paling kanan. Tak jam pula hari ni. Kalau orang balik tak jam, orang seronok. Tapi saya bila tak jam ni, tak dapatlah saya tunjukkan macam mana ICC berfungsi bila keadaan trafik yang jam melekat kan. Selalu kat sini dah jam dah. Hari ni awal orang balik sebab bulan Ramadan, bulan puasa. Mungkin dah diberi kelonggaran untuk balik awal. So jalan pun tak jam. Jalan ini saya jarakkan sikit lah kereta. Kita buat paling jauh sekali lah, supaya dia boleh sempat break. Depan tu macam jam agak kritikal sikit saya nampak. Okey, depan dah break. So kereta saya pun akan break juga secara automatik. Sekarang ni saya memang tak tekan sebarang minyak ataupun pedal minyak ataupun pedal brake, saya tak tekan. Ni Proton S70 masuk tiba-tiba dia break je lah. Kalau saya lepas steering pun, dia memang akan ikut dia punya laluan ni, sebab dia akan berada di tengah-tengah lorong. Dia ikut je, tapi dia boleh lepas dalam 10 sangat saja. Dia dah bunyi. Kalau saya pegang, kalau saya lepas, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lebih kurang 10 ke 15 saat lah. Yang tu pun saya kira tak ikut tempo yang betul tu. Jalan tak jam melekat lah, jalan lancar. Sorry lah. Saya ingat jalan ni jam, tapi tak jam lah. Lancar pula trafik. Tak dapat lagi lah saya tunjuk macam mana jam melekat. Subscribe channel saya ni, nanti insyaAllah balik raya nanti saya akan buat video tunjuk macam mana sampel bila video tu bila jam tu melekat, macam mana dia berfungsi ICC ni, macam mana dia membantu driver hadap jalan yang jam teruk. Tapi kali ni lancar pula jalan dia, so tak bolehlah demo. Depan tu dah nak masuk Cyberjaya, saya akan keluar lah highway ni. Sekarang ni memang tak payah tekan brake, tak payah tekan minyak. Relax saya kaki. Kalau macam ni kita balik daripada tengah nak ke utara, contoh daripada Cyberjaya KL nak pergi ke Penang, kaki tak payah tekan brake dengan minyak. Dia orang kata apa? Dia bergerak sendiri. Itu yang mudah tu ICC tu. Sorry siapa tengok video ni nampak gaya jalan terlalu lancar sehingga tak boleh nak demo macam mana dia break, dia stop and go tu. Next time lah saya buat video tu, okay? Tapi video ni saya upload jugalah, ala-ala dah record. Okay, saya dah deactivatekan ICC. So sekarang ni saya tekan baliklah minyak sebab dah nak keluar ke jalan biasa. Depan tu baru dia jam melekat sebab ada tol kat depan ni. Yang ni view angle kali ni, saya buat video ni, saya letak kamera di cermin, saya lekatkan kamera di cermin sisi driver. So view dia macam ni lah. Cuba komen sikit macam mana view macam ni, okey tak okey. Tapi view ni tak nampak depan keseluruhan lah. Satu lagi lah bonus untuk video ni, S70 ni dia ada tombol gear dia kat sini. Kalau boleh nampak kan, tombol gear ni dia boleh set kepada manual. Nak set kepada manual, kita just tolak kiri kanan. Kiri turun gear, kanan tambah gear. Gear 1 sampai gear 7. Sebab yang ni S70 kan dia punya gear 7 DCT kan. So dia 7 gear, kita boleh buat secara manual. Cuma walaupun dia manual, dia macam semi auto ataupun semi manual lah. Sebab kalau dia kesan kita turunkan gear pada kelajuan yang tak sepatutnya, dia akan naik gear secara sendiri jugalah. Dia takkan bagi kotak gear tu rosak lah. Contoh kita bawa laju, masuk gear 1 je kan, dia akan naik juga ke gear 2, gear 3 dan sebagainya lah. Okey lah geng, saya rasa video untuk hari ni sampai sini saja. Tak dapatlah saya tunjuk demo macam mana guna ICC pada start and go ataupun trafik yang teruk lah. Sebab hari ni trafik lancar pula. So kalau nak tengok macam mana jam teruk, anda boleh subscribe dulu channel ni. Nanti bila saya berkesempatan jumpa jalan trafik yang betul-betul jam, saya akan buat video, okey? Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.